IRPRM tu? Aku punya rem-rem. Ada ke? Apa nanti dia tu? Aku pun tak tahu. Apa kata kita terus pergi jumpa cikgu yang handle datang. Mola. Orang Perak tu. Mengetuk-ketuk. So Cikgu masuklah ya. sila buat baca orang sendiri. Siapa ni? Allah. Cek dulu. Cek je. Oi. Terkejut saya. Assalamualaikum cikgu ya. Okey. Ini maunya kepada Hulan. Bulat. Hulan. Ya. Rumah yang awak sini tak? Salah. Jadi ni kami ni datang ni nak bertanya sebab anak kami kerap sebut pasal ARPRM. Tapi satu benda pun kami tak tahu. Cikgu boleh tak terang sikit? Kosong cikgu. Okey? Alright, so first thing first, saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Cikgu Azmi. Boleh panggil saya Cikgu. Boleh panggil saya Cikgu Azmi. Ini assistant saya. Saya nama dia Cikgu Amir. Baru 5 tahun ni. Baru 5 tahun bekerja. Nampaklah gaya ni. Okey. Okey, cikgu boleh bagi sedikit penerangan tak tentang ARPRM? Okay, nak penerangan tentang ARP. Okey. So, untuk introduction saya bagi assistant saya, Cikgu Amir untuk menjawab. Okey, Cikgu Amir buka kita. Okey, sebelum saya terangkan, boleh saya tahu anak puan tahun ni umurnya berapa? 14 tahun. 14 tahun. Okey, untuk pengetahuan. Okey, untuk pengetahuan puan, okey, ARPRM ni akan bermula seumur awal 14 tahun sehingga 24 tahun. So, anak puan layak untuk menduduki ataupun menyertai program ARPRM ni. Okay. So, kita akan bermula dengan peringkat paling awal sekali iaitu peringkat gangsa, okey, kemudian peringkat perak dan seterusnya peringkat emas. So, untuk 14 tahun bermula dengan gangsa dululah. Okay. Right, so Tapi cikgu, Okey. anak saya tak ambil tu kata. Kena tidurnya tak selesa panas-panas. Cannot. Anak saya nak tidur bawah aircon. Oh, nampak. Macam mana tu cikgu? Tak boleh bawa aircon pergi sana. Okey puan. So sebenarnya ARP ni anak puan nak basically kita kena keluar lah dari sekolah. Okey. So untuk tidak apa macam nak aircon, nak katil king apa semua tu tak boleh lah puan. Sebab ini adalah syarat yang ditetapkan oleh orang atas. Orang tak. Okey. So salah satu syaratnya adalah untuk peserta ni tidak selesa. Okay, tempatnya tidak selesa lah. Mungkin di bawah pokok, bawah tanah ke. So mungkin tempatnya ada katil, tapi nak bagi tidak selesa, maybe anak puan kena berdiri ke, tidak berdiri. Itu untuk term tak selesa. Ataupun tak ada jaket, tak ada air. Itu memang syarat-syarat untuk ARP ni lah, supaya mereka ni ada survival skill lah. Dan ada lagi soalan? Teman nak. Okey. Kan cuti. Okey. Ada ya, betul ya. Okey, teman ni nak buat cuti dengan family. Okey. Boleh tidak teman nak ambil kejap? Kejap je. Buat makan. Makan. Boleh lah Bil. Boleh lah cikgu. Sekejap dia buat bil. Oh, maknanya Nak ke windmill. Waktu Ken tu Encik nak ambil. Sekejap je. Oh, okey. Alright, so sebenarnya untuk syarat ARP ni dia adalah syaratnya secara berterusan. Okey, betul assistant saya? Berterusan? Berterusan bermaksud kita hanya duduk di satu tempat dan tidak boleh keluar ataupun orang luar masuk dekat situ. Okey, so maknanya kalau dah siap aktiviti pagi, petang, tiba-tiba malam Encik nak ambil, tak boleh lah. So kalau nak ajak mamak tu apa kan memang tak boleh. Jelek gini tak boleh lah. Jelek gini semua tak boleh. Kalau saya cikgu sekali tak? Yang tu boleh ada. Dah dulu dah. Tak boleh. Okay, so memang syarat dia kena berterusan. So Encik kena contoh 2 hari 1 malam. So memang full day. Kalau Encik nak ambil tanpa sebab yang munasabah, anak Encik kena start daripada hari first. Itu. Okay, so memang kena berterusan. Faham je? tu. Senang anak kau pasal Anak aku ni anak aku. Aryan. Si Aryan. Memang tak boleh berenggak. Anak aku live lah. Memang tak boleh berenggak dengan jadi pemimpin.
Bagilah peluang cikgu main telefon bimbit. Sebenarnya untuk telefon bimbit ni tidak ada syarat yang ketat lah memegang telefon. Cuma untuk saya sebagai ketua BO okay, pada operasi, saya kalau begitu memang saya tak bagi lah sujud untuk telefon. Okay, dengan sebab apa pun, sebab ini membezakan mereka di sekolah, di rumah dan juga waktu camp, supaya dia engage lah dengan program, tak leka dengan phone. Okay, alright, so ada lagi soalan? Saya ni abang si Amni tu. Si Taufik. Dia 20 tahun, ada 7 bulan lagi nak 20 tahun. Boleh ke masuk ARPRM? Okay, so abang si Amni ada lagi umur berapa tu? 20. Lagi 7 bulan. 20 lagi 7 bulan, macam tak logik ni. Untuk syarat macam saya kata tadi kan, 14 sampai 24. Right? So, dalam jangka masa tu masih lagi lah untuk dia. Walaupun umur dia belum sampai mencecah nombor 5, so masih lagi. Okay, jadi kalau macam mana cik siapa tadi? Nak apa dia? Amni nak pergi gangsa, maybe abang dia pun boleh pergi sekali. Awak sekali dengan dia. Okay? Faham? Okay, assistant? Nak tambah lagi? Awak tak tahu rasa ni? Okey, macam contoh untuk Abang Amni, ada kata dia macam terasa macam tak nak ikut dengan adik-adik dia punya batch. Boleh ada satu exception, iaitu dia boleh skip daripada Gangsa terus kepada Perak. Tapi dengan syaratnya dia kena mengambil salah satu komponen daripada 3 yang komponen perlu. Kena ambil benda. So kalau contoh kalau Gangsa 15 jam untuk satu komponen, so untuk Perak pula dia kena ambil salah satu komponen daripada 3 tu 30 jam. Faham. So ikut tak apa. Kau tak dengarkan. Teman ni kat sini ada kat rumah ni. Tapi mana mak ni kena tambah projek penempatan? Duit tu cikgu. So, dia macam ni. Okay, pingat emas dan pingat gangsa, apa bezanya? Dia macam Encik ada degree, Encik? Ada? Dia macam sama je, macam semester 1 dan juga semester 8. Semester 1 tak ada final year project. Semester 8 kita ada final year project. So, tadi apa pendapatan? Projek pendapatan tu seperti FYP. Supaya untuk menilai lah di akhir emas ni dah akhir dah, tak ada platinum, tak ada mighty ke apa semua, tak ada. Emas ni dah terakhir. So, ni membezakan gangsa dan juga emas. Dia ada projek. Itulah beza je kan. Beda lagi. Tak ada lah. Masih faham lah dah tu saya FRM ni. Hilanglah Memang kerisauannya. bagus saya FRM ni. Memang hantar aku. Tak ada kompromi. Abang kau sini. Okey. Terima kasih cikgu dan Terima kasih. sama. Okey, terima kasih.